Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk bab yang sangat penting dalam pengurusan infrastruktur rangkaian. Iaitu pemasangan dan penyelenggaraan peralatan. Kenapa penting? Sebab kalau kita pandai pasang tapi tak tahu jaga, barang mahal pun akan cepat rosak. Kita akan fokus kepada peralatan berteknologi tinggi yang digunakan dalam industri telekomunikasi sekarang. Kenapa keselamatan tu penting? Sebelum kita pegang skru ataupun kabel, kita kena tanya diri kita lah. Kenapa kena jaga keselamatan? Yang pertama adalah kita nak lindungi nyawa. Bayangkan kalau terkena rejatan elektrik ataupun jatuh daripada tangga, bukan saja kita sakit, mak ayah kat rumah juga susah hati. Kita nak datang kerja dalam keadaan sihat, balik pun kena sihat. Yang kedua adalah berkaitan dengan undang-undang. Dalam industri kita ada green card, CIDB ataupun NIOSH. Ini macam lesen untuk kita bekerja di tapak. Kalau tak ikut peraturan, masyarakat boleh kena saman dan kita mungkin tak dibenarkan bekerja. Jadi ikut prosedur bukan sebab nak susahkan kita tapi nak lindungi kita daripada kecederaan. Pakaian pelindung diri iaitu PPE yang wajib dipakai. Ingat tak? Kalau kita berada di bengkel, kita akan pakai satu baju khas. Dalam industri telekomunikasi, PPE ini wajib lah. Yang pertama adalah topi keselamatan. Dekat tapak ni macam-macam boleh jatuh daripada atas. Topi ni lindungi kepala kita daripada pecah atau kalau terkena barang yang berat. Jaket pantul cahaya supaya orang nampak kita daripada jauh, terutamanya kalau kerja malam ataupun dekat tepi jalan. Seterusnya adalah kasut keselamatan iaitu safety boots. Kasut ni ada besi kat depan. Kalau besi atau kabinet berat jatuh atas kaki, jadi kita akan dapat dielakkan daripada hancur ataupun tercedera. Seterusnya adalah sarung tangan. Kabel fiber ataupun peralatan besi kadang-kadang tajam. Pakai sarung tangan ni supaya tangan tak terluka. Langkah sebelum mula bekerja. Jangan terus melulu buat kerja. Kita kena ada planning. Mula-mula buat penilaian risiko. Tengok sekeliling. Ada tak kabel elektrik yang terdedah? Lantai licin tak? Kemudian zon bahaya. Pasang kon ataupun tali amaran supaya orang awam tak masuk kawasan kita bekerja. Paling penting, cek alat. Jangan guna drill yang dah berasap ataupun tangga yang dah goyang. Kalau alat rosak, minta tukar baru sebelum memulakan sesuatu pekerjaan. Ada 4 jenis dokumentasi utama. Kerja teknikal ni bukan main pasang sahaja, kita kena ada record. Ada 4 dokumen yang korang kena tahu. Yang pertama adalah safety. Itu buku peraturan keselamatan di site. Yang kedua adalah tools. Record siapa yang pinjam alat dan bila last alat tu diservis. Seterusnya adalah equipment. Ini macam manual untuk barang yang kita nak pasang. Contohnya kalau nak pasang modem besar iaitu OLT. Kena baca spesifikasi dahulu. Materials. Record barang apa yang kita guna. Contohnya berapa meter kabel yang dah habis. Sumber manual pemasangan. Kalau kamu lupa macam mana nak pasang suatu barang, jangan mandai-mandai. Kena rujuk manual. Manual ni biasanya datang daripada syarikat yang buat barang tu, iaitu pengilang. Sekarang sangat senang lah. Kadang-kadang dekat kotak barang tu ada QR code. Kamu boleh scan je guna handphone, terus keluar PDF manual je. Jangan malu bertanya ataupun membaca. Itu lebih baik daripada merosakkan barang yang beribu ringgit. Komponen sistem FTTH iaitu Fiber to the Home. Sekarang kita tengok sistem internet kat rumah kita lah iaitu FTTH. Dia ada 2 bahagian. Yang pertama adalah elemen pasif 70%. Ini barang yang kita tak pakai elektrik lah. Contohnya kotak-kotak kabel kat tepi jalan iaitu FDC dan juga FDP. Dia cuma tempat sambung kabel sahaja. Yang kedua adalah elemen aktif iaitu 30%. Ini otak dia. Barang ni mesti pakai elektrik baru dia hidup. Contohnya OLT yang ada kat pejabat TM iaitu ibu sawat. Kalau elektrik tak ada, internet takkan jalan. Apa itu OLT? Kamu semua pernah dengar kan apa dia OLT? Singkatan bagi
ke line terminal. So senang cerita OLT ni macam server besar ataupun enjin internet. So dia duduk dekat dalam bangunan ibu pesawat. Satu mesin OLT ni boleh hantar internet kepada lebih 1000 buah rumah. So jadi kalau mesin ini rosak, satu taman perumahan tak ada internet. Sebab tu kita kena berhati-hati bila menjaga OLT ni. Persediaan penting bila nak pasang OLT. So, bila nak pasang OLT, ada 4 benda paling kritikal. Yang pertama adalah anti-ESD, iaitu badan kita ada cas elektrik statik. So, kalau kita sentuh papan litar OLT tanpa pakai tali wrist strap, kita boleh shortkan litar tu. So, barang ni mahal tahu berpuluh-ribu. So, yang seterusnya adalah grounding. So, kita kena pastikan ada wayar bumi. Kalau kilat sambar ataupun elektrik melonjak, cas tu masuk ke bumi. So, bukan ke mesin OLT. Seterusnya adalah laser. Ingat kabel fiber guna laser. So, laser ni tak nampak dengan mata kasar. Tapi, kalau kita intai dalam lubang kabel tu, mata kita boleh buta sebab laser tu bakar retina mata. Seterusnya adalah power. Check dulu kabel power. So, jangan main cucuk sahaja. Syarat lokasi pemasangan OLT. So, OLT ni macam diva. Dia cerewet sikit tempat duduk dia. Mesti bersih. Kalau berhabuk, mesin ni cepat panas dan hang. So, mesti sejuk. Bilik kena ada aircon 0 ke 50 darjah Celsius. So, mesti tak lembab. Kalau lembab sangat, dia tak boleh berkarat. So, mesti dalam rak yang standard. Kita pasang dalam rak besi, iaitu 19 inci supaya dia tersusun dan udara boleh lalu dekat celah-celah dia. Langkah mudah memasang OLT. So, okey, jom kita tengok cara pasang secara step by step. So, yang pertama, kita pasang rak besi dulu. Seterusnya, kita masukkan modul-modul iaitu kad litar ke dalam slot. Yang seterusnya adalah pasang kabel rangkaian, iaitu fiber lah. Yang keempat adalah sambung kabel konsol untuk kita buat setting guna laptop. Yang kelima adalah onkan switch kuasa. Yang seterusnya adalah mula configure sistem. Dah siap semua. Jangan terus balik. Kena check balik semua kabel kemas ke tak. So, okey. Itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa nak tanya tak? So, jangan takut nak tanya soalan. Sebab dalam bidang ni, so malu bertanya, boleh buat barang meletup ataupun diri kita sendiri tercedera. So, ingat. Keselamatan kita adalah yang pertama dan nombor 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.